Kalau anda betul serius nak kuruskan badan sebelum hari raya. 4 senaman kardiovaskular yang anda boleh buat kat rumah untuk bakar lebih banyak lemak time bulan puasa ni. So first exercise we're going to do jumping jack and then we're going to do squat. First, jack, lepas tu squat. 1, pelan-pelan je. 2, ini adalah gabungan senaman kardiovaskular dan juga rintangan untuk kuatkan badan, same time kuatkan jantung dan betulkan mobility badan anda. Buat 10 je. 7, 8, 9, 10. Next one, we're gonna do push up pula. Pelan-pelan saja. Kalau bagi yang tak mampu, buat ni push up je. Turun bawah, naik balik. Bagi yang mampu, angkat lutut tu. Hurrah, pelan-pelan. Relax. Buat 10 juga. 3, 4, 5, 6, 7, pelan-pelan. 8, 9, 10. Next one, reverse lunges sepatut anda kelihatan. Kaki buka luar sikit. Turun bawah, angkat lutut tepuk bawah. 1. Kalau dengar suara anak saya. Awal pagi anak saya bangun. Allahu Akbar. Relax. 3. Sama juga 10 je. Masa turunkan lutut tu jangan hentak kat lantai. Just turunkan secara pelan-pelan je. Lagi. 7, 8, 9, 10. Next one, plank jack. So in a plank position macam ni. Lepas tu kaki buka tutup. Tapi kalau tak mampu, pelan-pelan je. 1, 2. Kalau mampu angkat, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu rehat sekejap 30 saat ke 60 saat. Lepas tu sambung balik. Okay, cuba buat dalam 10 minit seberapa banyak yang anda boleh buat. Lagi banyak lagi bagus. Follow saya kalau anda nak lagi banyak senaman-senaman yang mudah anda boleh buat kat rumah pada bulan puasa ni.